Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Hari ni saya nak bercerita sedikit lah pasal pokok ni yang kat belakang saya ni, pokok tualang. Pokok tualang ni usia dia dah melebihi 200 tahun. Melebihi 200 tahun. Kalau tengok kat sini pokok ni memang besar. Ni adalah pangkai dia. Saya ni duduk kat atas bukit, pangkai dia ni kat bawah ni. Kita tengok. Pokok ni, masa saya kecil dulu, masa saya zaman sekolah-sekolah lagi, dia dah ada. Umur 10 tahun macam tu, pokok ni dah besar macam ni. Bukan pokok tu besar-besar baru tanam. Pokok ni masa tu saya, masa kecil tu pokok ni dah besar macam ni. Sekarang ni, tengok pokok dia. Usia dia dah berapa? 100 tahun dah. Ni adalah pokok tualang. Tak ada siapa pun yang berani tebang. Kalau kat sini dulu memang tempat orang ambil madu lebah. Madu lebah banyak kat atas ni dulu. Paku-paku pun banyak kat sini. Tapi paku semua dah tenggelam. Orang pun dah tak berani. Wah, tingginya. Pokok ni memang tinggi. Tinggi kat atas sana. Okey. Okey. Ni adalah pokok tualang tadi. Ni. Okey. Dekat atas sana tu ada sarang burung elang. Sarang burung elang. Biasanya memang dia akan bersarang dekat atas ni lah. Dulu banyak sini. Banyak madu-madu lebah kat atas ni. Okey. Pokok ni sebenarnya dia ada kisah dia. Dia ada cerita dia. Pada sekitar tahun 90-an macam tu lah. Ada seorang yang ambil madu lebah ni. Kerja dia memang ambil madu lebah. Budak tu dia muda pada saya lagi. Dia panjat dekat atas ni. Panjat menggunakan paku. Pernah dia ambil, dia pernah jatuh kat bawah. Daripada atas tu, daripada atas pokok yang tinggi tu, dia jatuh kat bawah. Cerita dia tu jatuh, budak tu tak luka pun. Tak ada cedera pun. Hidup lagi sampai sekarang budak ni. Kalau kat sini orang panggil nama dia anak mak pekak. Dia pernah jatuh, tapi dia tak luka. Apa punya ilmu ke, dia menuntut apa, saya tak tahulah tu. Tapi cerita macam tu lah. Okey, dan satu lagi cerita yang agak menyeramkan lah. Dia punya kisah dekat pokok ni. Zaman dulu zaman masa mula-mula dia orang teroka tanah ni dulu. Okey, dekat bawah ni dia ada satu tempat loji air. Okey, kat loji air ni pernah orang jumpa macam-macam lah. Macam apa, hantu Jepun. Macam tu lah kisah dia tu. Orang cerita-cerita lah masa zaman-zaman tu. Dia orang nak teroka sini, tiba-tiba nampak askar Jepun lalu kat sini. Macam tu lah. Lepas tu macam-macam lah dengan apa ni, bola apinya. Lepas tu pokok ni ada orang nak tebang. Pokok ni macam bila dia nak tebang je, dia dengar macam bunyi orang menangis. Sama ada pokok ni yang menangis ke ataupun gangguan ke apa ke, itu tak pasti. Tapi cerita dia macam tu lah. Seram ya. Kalau ada yang kaki-kaki yang mistik ke apa semua tu, yang jenis nak buat apa ni, konten ke apa, boleh datang kat sini malam-malam. Lepak kat sini pukul 12 malam, pukul 1, 2, 3 pagi macam tu. Lepak kat sini. Jangan datang ramai-ramai, datang sorang-sorang. Itu lepas tu buat konten. Mungkin menarik Okey. Jom kita pergi dekat sungai pula. Kita tengok keindahan sungai dekat kawasan saya ni. Okey. Okey, bye.